Assalamualaikum. 25 Mei 2026. 25 Mei 2026. Kita lihat siapa dulu online Emburan, terima kasih join. Emburan, terima kasih selalu share live Mr. Ura. Terima kasih Emburan. Wan, terima kasih join. Alright. YT, anybody home? YT? Sebelum kita buat live, kita kena pastikan semua orang dah masuk YT, TikTok, dah join, baru Mr. Ura baru boleh start. YT, ada siapa-siapa? Kalau ada, tolong type message. Jadi ada connection ke, tak ada connection ke? Aziz Z, terima kasih join. Kamarul Zaman, terima kasih join. Fikri Sabri, terima kasih join. Orang pertama dekat YT terima kasih join. Okey, hari ni berita Mr. Ura pun tak lama. Inilah Trigona, terima kasih join. Jangan lupa tekan love untuk Mr. Ura belanja Mr. Ura love. Kalau nak belanja lagi, join WhatsApp group hari-hari berita untuk anda. Hari ni kerana penting sebab tu Mr. Ura buat live lah. Kerana apa? Selama 4 tahun Selama 4 tahun perang Ukraine ni, kira semalam adalah hari yang Mr. Ura nanti-nantikan lah. Iaitu Rusia menyerang Kiev dengan Oreshnik missile. Okay, yang pertama kali 4 tahun Mr. Ura tunggu Semalam Kiev kena dengan Oreshnik missile di sebelah selatan Kiev. Kerana semalam pun Mr. Ura ada buat live jugalah. Buat live kerana Putin tak pernah buat statement kan tentang serangan drone dekat Luhansk yang telah membunuh, terima kasih Razak, telah membunuh 21 remaja lelaki dekat dalam asrama. Okey, dan Zelensky melancarkan 16 drone di tempat yang sama. Sebab tu Putin kata ini disengajakan, bukan tak sengaja. Waalaikumsalam Suhaimi. Okey, ini disengajakan, bukan tak sengaja. Sebab tu Putin kata, bertanya dengan MOD mereka, Ministry of Defense Rusia, apa yang kita patut buat. Jadi MOD dah plan lama dah nak serang Kiev besar-besaran. Kerana apa? Kiev ni semua ada. Mereka punya intelijen, mereka punya semualah dekat Kiev kebanyakannya. Naruto, officer semua berkumpul dekat Kiev. Dan serangan ini Putin lancarkan beritahu awal. Okey, mereka beritahu awal. 6 jam awal mereka bagi tahu yang mereka akan menyerang menggunakan Oreshnik dan misail. Okey, mereka menyerang, mereka bagi tahu awal 6 jam. Jadi sempatlah Naruto, US, Uncle Sam, EU ke, officer, terima kasih Muhammad Zani, officer mereka sempatlah melarikan diri ke apa ke, naik kapal terbang ke. Memang kapal terbang Mr. Ura rasa Kiev dah tak ada kot kapal terbang kerana banyak lapangan terbang. Yemon, terima kasih. Mungkin tak ada kot kerana apa? Kebanyakan lapangan terbang mereka kebanyakan dah dimusnahkan. Kerana apa? Pemimpin-pemimpin EU banyak pergi ke Kiev menaiki kereta api daripada Poland. Rodi Jelani dari Sarawak, terima kasih Rodi. Terima kasih orang Sarawak. Jangan lupa share
Banyak juga orang Sarawak join WhatsApp group Mr. Ura. Orang Sabah, orang Sarawak ada. Terima kasih orang Sarawak. Okey, jadi selama 4 tahun Mr. Ura tunggu, tapi Mr. Ura nak cakap satu je. Kanda, terima kasih Kanda. Mr. Ura nak cakap satu je. Oreshnik misal ni, kalau Rusia lancarkan, anda tak akan tahu apa akibat dia. Okey, anda tidak akan tahu apa akibat dia. Kemusnahan dia tu, anda tak akan tahu. Okey, cuma Mr. Ura nak bagi tahu. Oreshnik misal ni, dia kalau jatuh, dia 6, dia jatuh, dia datang 1, laju. Tapi dalam video yang anda lihat, kebanyakan video yang anda lihat, anda nampak Oreshnik misal ni macam slow. Tapi sebenarnya laju. Sihat Kanda. Selamat Hari Raya Aidiladha. Jadi Oreshnik misal ni sebenarnya laju. Tapi cuba video tu bila jauh sangat, tu anda nampak macam slow. Jadi bila dia datang 1, dia jatuh, pecah 6. 6 tu pecah lagi 6 sebesar 1 kilometer. 1 kilometer tu, kalau ada bangunan-bangunan kat situ, dia punya panas tu, dia punya letupan tu, panas tu, sehingga kan masak bangunan-bangunan yang ada kat situ. Anda bayangkan, serangan Rusia lancarkan dekat Ukraine, dekat Kiev ni, dekat sebelah selatan. Okey, dekat sebelah selatan, dan di base, army base, nama dia R10. Okey, army base R10, command center, semua command center lah, intelligence center, semua ada kat situ. Okey, semua ada kat situ. Jadi ini 1 kilometer lah, besar dia serang cerita. Tapi minta maaf, seorang nak cakap satu je. Kilang-kilang dekat Ukraine ni, first serangan Oreshnik misal, sebelum ni, kilang, 1 kilang je. 1 kilometer dia punya besar dia, bayangkan lah. Dia punya besar kilang zaman Soviet. Jadi kilang ni pun kena serang juga semalam. Kena serang lagi. Okey, maknanya bila kilang ni dah diserang Oreshnik misal tempoh hari, dan Ukraine baiki balik, dan beberapa hari lepas Rusia serang lagi dengan misal, tapi tak tahu misal apa, dan nampak pergerakan helikopter membawa mangsa balik ke Romania. Okey, Romania, mangsa-mangsa yang tercedera dekat kilang yang first kena serang Oreshnik tu, dibawa balik ke Romania untuk dihantar ke hospital lah. Sedang cerita. Dan hari ni serangan Oreshnik misal di Kiev. Jadi kita tak tahu apa kemusnahan yang terjadi. Cuma Macron, pemimpin France, dia kata iaitu dia bagi hint, dia cakap yang serangan Oreshnik misal, dia nampak dia pemimpin, jadi dia nak kena tahu. Dia yang invest dekat Ukraine kan, perang apa semua, dia baik dengan Ukraine, jadi dia invest. Jadi dia dapat tahulah apa kemusnahan jika Rusia menggunakan Oreshnik, dan dia kata membinasakan, senang cerita, serangan Oreshnik ni katanya membinasakan. Jadi memang tahulah Oreshnik misal ni memang membinasakan lah. Dan ini adalah serangan terbesar Rusia lancarkan dalam masa 4 tahun terhadap Kiev sahaja. Zanabes, bagus Rusia. Memanglah bagus. Kalau Malaysia dapat beli senjata Rusia pun cukup. Alhamdulillah, Misura doakan Malaysia sumbatlah banyak-banyak senjata Rusia. Tak adalah harga macam harga kayangan, harga Uncle Sam tu harga kayangan. Tapi keberkesanan tu belum terjamin. Okey.
Dan R10 base ni pernah kena bom sebenarnya sebelum ni. Dekat selatan Kiev tu, R10 ni pernah kena bom. Tapi taklah sedahsyat ni lah yang Rusia lancarkan serangan semalam. Hari ni lah Misura rasa. Hari ni, pasal pagi-pagi Misura dapat berita kan. Memang hari ni lah serangan yang Rusia lancarkan di Kiev. Dan Zelensky macam biasalah. Dia cakap, oh ini tak ada apa-apa lah, ini tak ada apa-apa benda. Pasal Kiev tak pernah kena serang macam ni punya teruk. Okey, lepas ni rakyat-rakyat di Kiev akan buka mata. Apa guna presiden aku ni? Zelensky presiden. Okey, apa guna presiden aku ni? Mereka serang Rusia menggunakan drone. Memanglah membunuh. Kan, memang membunuh, adalah kemusnahan yang berlaku. Kalau 16 drone yang mereka lancarkan dekat Demotre, dekat asrama remaja tu, 16 drone mereka lancarkan, teruk juga kena. Asrama tu sampai 21 orang terbunuh dalam satu tempat. Memang teruk, tapi itulah masalah dia. Ukraine dah tak ada pilihan lagi. Mereka hanya mampu lakukan ofensif yang terbaik sekarang ni hanya menggunakan drone sahaja. Kerana apa? Mereka tak dapat lagi senjata daripada Uncle Sam. Mereka tak dapat senjata dari Jerman apa semua. Jadi mereka hanya dapat senjata drone sajalah yang mereka buat. Inilah yang masalah yang dihadapi oleh Ukraine. Dan Rusia pula dah maju dekat Sumy region. Rusia semakin maju dekat Sumy region. Anda jangan lupa ketika sebelum perang ni bermula, Putin ada mengarahkan kereta tank Rusia untuk menghala ke Kiev melalui highway dekat Sumy region, dekat sebelah atas tu. Dekat dengan Belarus tu ada satu region nama Sumy region. Jadi kereta tank Rusia ni mara hingga ke dekat dengan Kiev. Putin bagi amaran kan. Jadi Zelensky kata masa tu okey boleh. Aku akan sign agreement dengan kau, dengan Rusia lah. Ukraine cakap. Zelensky setuju dan kereta tank ni pun balik. Maknanya perjalanan daripada Rusia nak pergi Sumy region ni, kalau ikut highway, memanglah senanglah Rusia nak sampai. Jadi sekarang Rusia dah makin maju dekat Sumy region, dekat atas tu, sebelah atas. Masih Haris. Jadi ini menunjukkan masalah dekat Ukraine ni semakin teruk. Mereka semakin teruk kena, dan mereka rakyat Ukraine kena buat sesuatu untuk gencatan senjata secepat mungkin dengan Rusia. Kalau tidak, Misura tak tahu nak cakap macam mana. Sekarang ni, perang Ukraine. Kerana makin teruk. Dan Misura dapat rasakan serangan yang Rusia lancarkan semalam, mereka dah plan lama dah. Mereka dah tahu kat mana intelligence office apa semua. Mereka dah tahu dah. Okey, mereka dah tahu kat mana. Dan selepas Putin buat statement je, yang mereka kena buat sesuatu, dia cakap dengan MOD, Ministry of Defense Rusia, dia kata, kau buatlah apa kau boleh buat. Jadi mereka melancarkan serangan automatik. Dalam sehari mereka dah lancarkan serangan terhadap komen center, Uncle Sam lah, apa macam-macam lah. Orang dah lari dah senang cerita daripada Kiev. Senang cerita Naruto ke apa ada kat Kiev, buka. Semua dah lari lah cerita, tak nak duduk Kiev lagi lah. Rakyat Kiev pun banyak dah lari lah. Misura rasa pasal Rusia bagi 6 jam sebelum serangan. 6 jam. 700 drone. 700 drone yang Rusia lancarkan, dan misail dekat 30 misail.
Campur-campur. N92, terima kasih join. N92, terima kasih join. Tuan, di Iran apa cerita? Di Iran ni lah Misura nak. Mungkin kerana Raya Haji kan. Mungkin kerana Raya Haji, sebab tu negara-negara mungkin kata tunggulah Raya Haji habis. Kan? Lepas tu tengoklah macam mana lah. Misura rasa mereka bagi Raya Haji ni habis dululah. Lepas tu baru perang. Perang balik lah. Kerana apa? Setan Yahoo memang jari digatal sangat dia nak perang. Jari digatal sangat dia nak perang. Iran dah ready untuk perang. Dah terang-terang Iran dah ready. Semalam Mr. Ura punya live tu, jangan lupa tengok balik. Mr. Ura dah bagi tahu apa yang Iran prepare. Okay. Dan Medvedev kata serangan ini adalah kerana Rusia terpaksa. Terima kasih Rusia terpaksa. Kerana Putin ni paling pantang kalau orang awam dalam region dia ke, dalam negara dia ke, Moskow ke, apa ke, Rusia ke, terbunuh. Dia paling pantang. Kalau seorang, dua orang dia boleh tutup mata lah. Kalau sampai 21 orang asrama budak sekolah, masih memang dia akan balas. Dan Mr. Ura dapat rasakan lepas ni serangan Rusia akan lebih lagi. Kerana apa? Dia takkan henti. Kerana apa? Sekarang dekat Odessa pun, masalah dia, Ukraine sekarang, Odessa pun tak lama lagi akan jatuh ke tangan Rusia. Kalau Odessa jatuh je kat tangan Rusia, maknanya Ukraine dah tak ada lagi pelabuhan. Tidak ada lagi pelabuhan yang aktif. Kerana apa? Rusia dah rampas Odessa ni. Dan Black Sea, Ukraine dah tak ada power lagi dekat Black Sea. Maknanya Ukraine dah tak ada pelabuhan. Mereka nak harapkan pelabuhan Kiev jauh sana. Dekat atas. Kiev tu kat sebelah atas. Jadi Kiev punya pelabuhan pun sekarang Mr. Ura rasa dah tak boleh guna lagi. Kerana anda nak kena lalu Dnieper River naik ke atas tu yang jauh sangat. Jadi dah tak patut Rusia hari-hari serang. Okey. Itulah serangan Oreshnik yang pertama di Kiev selama 4 tahun Mr. Ura tunggu. Okey, Mr. Ura nak ucapkan untuk semua. Alright. Okey, kita cerita sedikit lah. Apa misail yang Rusia gunakan. Okey. Rusia gunakan Iskandar misail, Kim Jong misail, Sarkon cruise misail, 600 Garand drone. Garand drone ni kira kamikaze Iran jugalah Dia kahwin dengan kamikaze Iran, Garand drone ni. Ballistic dan cruise missile. Ballistic dengan cruise missile ni paling banyak. Kalau Oreshnik, Mr. Ura dengar lebih daripada satu. Kalau cakap Rusia, lebih daripada satu. Kalau berita dekat Ukraine hanya satu saja. Okey. Yang drone paling banyak 30 ballistic missile paling banyak. Misal yang Rusia lancarkan paling banyak 30 je. Tak banyak. Kematian semua dirahsiakan. Tapi kemusnahan tu memang nampaklah. Assalamualaikum, selamat Hari Raya semua. Maaf zahir batin. Kalau ada tersalah kata ke apa ke, Mr. Ura minta maaf banyak-banyak. Yang mana support Mr. Ura dalam WhatsApp group, masih banyak-banyak. Alright. Kalau yang mana nak join dekat Sabah, Sarawak, WhatsApp group, message Mr. Ura. Dan juga yang mana yang kat Singapore, yang kat Brunei, kat Indonesia, kalau nak join pun message Mr. Ura dekat inbox. Masih Muhammad Zani. Alright, selamat Hari Raya, hati-hati di jalan raya. Amalan hidup kita. Terima kasih banyak-banyak semua.
Hoorah, everybody!